Tambahan pula, harga program di Public Gold adalah antara yang terendah di pasar. Bayangkan, pada tahun 2019 dahulu dengan RM1 juta, anda boleh dapatkan 5.5 kilogram emas. Nak tahu kenapa? Tengok video ini sampai habis dan save video ini untuk rujukan yang akan datang. Tapi hari ini dengan jumlah yang sama, anda semua boleh dapat 2.5 kilogram emas sahaja. Kalau nak juga 5.5 kilogram emas, anda perlukan sekitar 2.2 juta. Inilah kesan inflasi, harga barang, perkhidmatan dan termasuklah harga emas yang terus meningkat. Bezanya, emas ni unik. Walaupun ia barang komoditi, ia berfungsi sebagai simpanan jangka masa panjang. Tak sama macam makanan yang ada tarikh luput atau kereta yang susut nilai bila digunakan. Emas satu-satunya aset yang nilainya kekal. Sebab itulah ia jadi simpanan terbaik, terutamanya untuk persaraan. Cuma kena hati-hati, bukan semua emas sama. Jenama emas yang anda pilih akan tentukan juga keuntungan anda. Public Gold contohnya, memang pakar dalam emas pelaburan 9999, emas yang paling tulen, paling menguntungkan berbanding emas 916 atau emas putih. Tambahan pula, harga program di Public Gold adalah antara yang terendah di pasaran kerana ia dikeluarkan terus dari kilang dan proses jual beli pun sangat mudah tanpa penaguhan bayaran. Kalau anda serius nak alihkan sebahagian simpanan persaraan kepada emas, anda boleh pilih dari sekecil 1 gram sehinggalah 1 kilogram emas. Untuk mulakan langkah pertama, rujuk pin video yang saya dah pin. Saya akan bimbing anda dengan 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold dan tunjuk cara simpan emas dengan betul. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan keuangan.